Assalamualaikum pagi semua. Hari ni aku nak bawa motor ni pergi major service. Tak, sebenarnya bukan major service, it's more to like valve clearance. Motor dah 43,671 km. Aku guna, kau macam mana korang tahu, aku guna motor ni sejak 2022. Dan ya, pernah tukar rantai sekali. Tayar dah 2 kali swap, depan belakang. Lagi apa? Tayar, rantai, meja tak ada. Aku maintain aku punya servis interval lebih kurang 2,500, 3,000 tukar minyak. Sekarang aku guna minyak Montul 7100. Ya. Tak ada apa-apa yang baru lah. Just kali ni yang major service ni aku rasa memang kena buat. At least aku punya valve lah. Pernah tukar dia punya balancer. That one dekat masa 38,000 lah, macam tu, 33,000 yang tu lah. Dan check dia punya disc plate. Disc plate. Clutch plate. Disc plate lah, benda lah aku cakap ni. Masih 30,000. Selain daripada tu, major tak ada lah. Kat sini sebab Dodge kan, dia ada dia punya shim. So kalau kau guna Swatch, dia akan kau kena adjust dia punya tempad. So ni lebih kurang yalah, major service lah. Lepas tu benda ni kalau ikut manual lebih kurang 20,000 kena check. Tapi aku dah 40,000 tak pernah check. Siapa-siapa pengguna reader tahu tak pasal ni? Pernah buat tak? So aku nak pergi bengkel, satu bengkel ni dekat Shah Alam. Dia dekat sikit dah, tak jauh. Patutnya okey lah kot. Harga hari tu aku tak dapat check ke pakcik. Dah hidup lama ke cik? Okay, jom. Aku tak pakai box ini. Ringan sikit. Bawa bag ni, bawa jaket biasa. Standard pakai glove. Ya, jom pergi. Nanti aku akan update lah berapa yang kena dan apa-apa penambahan kos. Aku rasa aku punya balancer dah kena tukar sebab ada balancer. Aku lupa. Tu dah kena tukar sebab enjin aku rasa gegar. Tak silap aku tak begitu faham lah dengan motor ni punya enjin. Sebab dia bukan macam 25 aku boleh faham sikit lah, dan banyak experience dengan 25. So insyaAllah aku boleh menjawab. Tapi motor ni itulah, sejak 2022 tak ada masalah. Ya, mungkin sebab aku tak bawa dia long distance. Paling jauh aku bawa motor ni pergi Penang. Ingat lagi yang Force punya event 2023 kot, ataupun 2024 awal tahun. Sampai. So mileage sekarang dapat 43,691. Check valve clearance, tukar minyak hitam, tukar coolant, tukar plug, tukar damper, balancer punya damper dengan dia punya spring. Okay guys, sudah habis settle. Aku dah bawa valve clearance, major service lah. Aku check valve clearance, tukar coolant baru, tukar balance damper, tukar plug, tukar apa lagi, minyak hitam baru, and then aku guna minyak hitam Montul 7100. Ni yang dia punya lebih lah.
Ni asal aku dah start guna tu. Aku tak guna minyak lain. Yeah. So total cost tadi total cost adalah ini dia, RM391. Sebab yang cost paling tinggi adalah ni, minyak hitam. Yang lain tu harga dia memang boleh tahan lah. Ni dekat TR Motorsport. Valve clearance RM85. Damper crank balancer RM36. Spring crank balancer RM24. Dua lah. Ni labor charge RM40 untuk tukar minyak. Ni labor charge untuk minyak hitam dah aku ni. So yeah, kalau minyak hitam aku kurang, mungkin lagi kurang kot. Itu adalah dia punya charge. Tu harga. Motor aku dah tadi ni jalan highway punya. Pergi sikit. Jom. Motor aku dah 43,600 lebih tadi lah. 43,712 sekarang. Tadi daripada tempat tu lebih kurang 18 kilo lah. So yeah, dia check valve clearance tak lari. Surprisingly untuk motor ni, bapak lah Suzuki kurang hebat sial. Tak lari kot. Filter baru, minyak hitam, itulah. So kalau korang ada rider, siapa yang tak biasa dengan rider, aku pun tak biasa dengan ridernya. So maknanya valve clearance still kena check, tapi just check sajalah. Apa ni? Saya give aku ada 3 meter ni. Kau dah cabut punya. Astaghfirullahaladzim. Aduh, tak sedar. So itu untuk kali ini, video untuk kali ini adalah check valve. So kedai tu kata kena jaga-jaga juga dia punya ni. Ini adalah pump coolant. So kalau dah bunyi bersiul tu, maknanya kau kena tukar ni. Tadi dia check tak ada lagi, sebab takut nanti coolant masuk dekat enjin. Okey je. So itu je tu hari ni. Harap-harap information ni sedikit berinformasi untuk korang. Siapa yang ada rider, boleh check all those things yang aku kata. So itu je tu hari. Macam biasa, comment, like, subscribe. Bye. Assalamualaikum.